Hari ini kita akan tengok soalan tingkatan 2 pecahan algebra. Ungkapkan ini sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Jadi, cara yang sepatutnya ialah macam ini. Okey, bahagi akan jadi darab. Lepas tu yang pecahan terbelakang akan terbalikkan. Lepas tu satu ini ialah 1 kuasa 2 sebenarnya. Maka kita boleh guna hukum ini untuk membentukkan bentuk kepada bentuk ni. Dan kemudian untuk yang bawah ni, kita akan guna penerapan silang untuk carikan ungkapan untuk faktorkan ya kepada M tambah 1, M tolak 4. Daripada sini kita nampak 2 ni sama, kita permudahkan. 2 ni sama, kita permudahkan. Maka kita akan dapat M tolak 1 atas, M tambah 1 di bawah. Okay, kalau rasa cara ni susah, tak apa. Hari ini cikgu bagi cara yang senang. Guna kalkulator sahaja. Macam mana tu ya? Okay, kita gantikan M sama dengan 2 untuk setiap M dalam soalan dan pilihan jawapan. Jadi untuk yang ni, kita akan tulis 2 tolak 4. 2 tambah 1. Jangan lupa waktu tekan kalkulator, buat kurungan kat dia. Buat kurungan kat dia. Okey. Bahagi ataskan 2 jadi 2 kuasa 2 ambil tempat M. Tolak 3M ialah 3 darab M maka 3 darab 2. Tolak 4 lagi. Ini pun sama. Pecahan ni satu ungkapan atasnya. Jadi 2 kuasa 2 kat bawah tolak 1. Bagi kurungan sekali. Jadi kamu hanya perlu tekan kalkulator keseluruhan ini. Okey. Selepas itu, kamu akan gantikan M sama dengan 2 dalam setiap pilihan jawapan. 2M 2 darab 2. 2 tambah 1. Jangan lupa yang tambah tolak, kena buat kurungan kat dia. Yang ini adalah 2 tolak 4. Kurungan kat dia juga. 2 tolak 4 atas, 2 tolak 1 bawah. Kurungan atas, kurungan bawah. Yang ini 2 tolak 1, 2 tambah 1. Kurungan atas, kurungan bawah. Okey, macam mana kita tekan kalkulator? Tekan kalkulator yang ni. Okey, kita akan tekan 2, buka kurungan. 2 tolak 4, tutup kurungan. Tekan ABC, tekan kalkulator biasa. Ataupun tekan pecahan ni, saya ada. Buka kurungan, 2 tambah 1, tutup kurungan. Okey, yang semua bahagilah. Okey, buka kurungan lagi. 2 kuasa 2. Tolak 3 darab 2. Tolak 4. Tutup kurungan. ABC sekali lagi. Kat bawah kurungan juga sebab ada tanda tolak. 2 kuasa 2. Tolak 1. Tutup kurungan. Tekan sama dengan. Maka jawapan dia 1/3. Okey, yang ini jawapan dia ialah 1/3. Sekarang kita hanya perlu guna kalkulator. Semak jawapan A sampai D. Yang mana memberikan jawapan 1/3 itu jawapan dia. Kamu yang cuba boleh.